Okey, kita nak faham nombor perdana tu macam mana. So kita nak faham dulu. Kalau boleh hafal lagi baguslah. Okey, kali ni kita nak fokus nombor perdana daripada 1 sampai 10. Dalam video ni kita nak fokus nombor perdana 1 sampai 10 sahaja. Okey, jom kita mulakan. Nombor perdana ni sebenarnya mula dengan nombor 2. Bukan 1 tau. 1 bukan nombor perdana. 1 ni bukan nombor perdana. Nombor perdana mula dengan nombor berapa? Dengan nombor 2. Ni nombor perdana tau, 2 ni. Lepas 2 berapa? 3. 3 ni pun nombor perdana. Okey. Lepas tu pula nombor 4. Nombor 4 ni nombor perdana ke bukan? Sebenarnya nombor 4 ni sebenarnya bukan nombor perdana. Sebab apa 4 ni bukan nombor perdana? Sebab apa? Sebab 4 ni ada dalam sifir 2. Bila nombor tu ada dalam sifir nombor-nombor yang lain, maka dia bukan nombor perdana. Dia sebenarnya nombor perdana ni nombor yang tak ada dalam sifir mana-mana pun. Dia ada dalam sifir dia sendiri je. Jadi kalau macam 4 ni kan, sifir 2, 2, 4, 6. Nampak tak 4 ni? Rupa-rupanya 4 ni ada dalam sifir 2. Jadi 4 ni bukan nombor perdana. Dia bukan nombor perdana. Okey, lepas tu pula 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni nombor perdana tak? 5 ni sebenarnya nombor perdana sebab dia tak ada pun dalam CV2. Ada ke dalam CV3? Pun tak ada juga. Jadi 5 ni sebenarnya nombor perdana. Okey. Seterusnya 6. 6 ni nombor perdana ke bukan? 6 ni sebenarnya bukan nombor perdana, sama macam 4 ni. Dia bukan. Kenapa 6 ni bukan nombor perdana pula? Sebab dia ada tak dalam CV lain? Ada tak dalam CV2? Ada 6 ni 2, 4, 6, 8, 10. Dalam CV2 tu rupanya ada nombor 6 ni. Maka 6 ni nombor perdana ke bukan? Dia bukan. Dia bukan nombor perdana. Okey, lepas tu 7 pula. Kita cek 7 ni ada ke dalam CV2? Tak ada. CV3 ada tak? Kalau kita cek CV3 ada tak 7 tu? 3, 6, 9, 12 tak ada. Apatah lagi sifir 5 kan, memang tak ada lah 7 tu. Maka 7 tu sebenarnya nombor perdana. Okey. So 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 nombor perdana, 7 nombor perdana. 8 dengan 9 nombor perdana ke bukan? 8 dengan 9 ni, 8. 8 ada tak dalam sifir lain? Ada tak dalam sifir lain? Ada ni. Ada dalam sifir 8. Maka 8 ni sebenarnya bukan nombor perdana sebab dia ada dalam sifir yang lain. 9 bukan nombor perdana sebab ada dalam sifir lain. Maka yang kita nak faham sebenarnya nombor perdana ni nombor-nombor yang tak ada dalam sifir-sifir yang lain. Macam 2, 3, 5, 7. Kalau 10 ni dah tentulah bukan. Kenapa 10 ni bukan nombor perdana? Sebab apa? Sebab apa 10 ni bukan nombor perdana? Sebab dia ada dalam sifir 2. Malah ada juga dalam sifir 5. Asalkan ada je dalam sifir lain, dia bukan nombor perdana. Nombor perdana ni betul-betul dia tak ada dalam sifir lain. Dia seorang je. Macam 7 je, dia tak ada dalam sifir lain pun. 5 ni tak ada kat sifir lain pun. Okay? Jadi nombor perdana 1 hingga 10 ni ada 2. Lepas tu ada 3. Lepas tu ada 5. Lepas tu ada 7. 1 hingga 10 nombor perdana. Yang ni lah dia. Okey.